Ini Rick. Hari ini dia tak mahu dirakam, tetapi anda tekan play lagi. Dia bangun di apartmennya, terus rasa ada yang tak kena, terlalu senyap, terlalu kosong. Tiada isyarat telefon, internet tak buka, tiada kereta di luar, sepatutnya waktu puncak pagi. Rick keluar rumah, pusing halaman, masuk kedai terdekat, tapi tak jumpa seorang pun. Semua di tempatnya, makanan dalam peti sejuk, lampu isyarat berkelip, seolah kota ini hidup sendiri. Cuma manusia tiada lagi. Rick berjalan di jalanan kosong. Di perhentian bas ada surat khabar tergeletak. Tajuk utama ringkas, virus tak dikenali hapus semua orang dalam tidur. Semua berlaku dalam satu malam. Barulah Rick faham kenapa tiada siapa keluar rumah. Mereka semua cuma tak bangun. Manusia kekal dalam rumah. Rick tak masuk, dia takut. Semuanya terhenti. Kedai kopi buka, pintu tidak berkunci. Dia mula tulis alamatnya, di dinding, di kereta, di tiang. Mana tahu ada orang lain masih hidup dan nampak ini. 3 hari berlalu dan elektrik terputus. Air di paip hilang. Rick turun ke ruang bawah tanah. Dia mengalirkan sisa air dari pemanas. Dia menyalakan api di bumbung. Rick tidur di dekat pintu keluar dengan paip besi di bawah bantalnya. Dia berjalan kaki di sekitar bandar, menarik troli di belakangnya. Mencari makanan, ubat-ubatan dan pakaian hangat. Di farmasi, dia menemui topeng muka. Di gudang, dia menemui lampu suluh dan tin makanan. Dia menandakan pangkah pada peta untuk menunjukkan lokasi barang. Sebulan berlalu, tingkap kedai berhabuk dan jalan raya ditumbuhi lumut. Di pinggir bandar, dia melihat seekor rubah. Kemudian, sekumpulan anjing, dia mengelak dari mereka. Malah rasa takutnya sudah hilang, tetapi dia bosan. Tiada sesiapa untuk diajak bercakap. Suatu hari, Rick menarik keluar patung model dari sebuah kedai yang musnah. Dia membawanya pulang ke rumah dan meletakkannya di sofa. Dia memainkan muzik, menuang sup ke dalam mangkuk kosong di hadapannya. Dia tidak mengharapkan jawapan. Dia cuma ingin seseorang duduk di sisinya. Setengah tahun berlalu, Rick tinggal di rumah mewah dengan tingkap panorama dan teres. Semua rumah kosong, jadi dia pilih ini. Dia tidak perlu lagi takut ada yang menceroboh atau mengetuk pintu. Bahan api tidak kekal, tapi satu tangki cukup lama untuk seorang. Rick memandu SUV di sekitar kawasan. Dia mengisi jeriken dari stesen lama. Bila satu habis, dia terus ke stesen seterusnya. Dia sediakan garaj, buka generator. Kini dia faham setiap hos dan mekanismenya. Rick tidak lagi melarikan diri, dia hidup seperti biasa. Dia ikut rutin harian, sarapan, periksa kawasan, semak bekalan. Setiap hari sama dan Rick lebih tenang begitu. Dia bercakap dengan manekin dan duduk di unggun api bersama mereka. Dia susun manekin di rumah seolah ada jiran. Satu di kerusi tepi tingkap, satu di dapur dan satu bekerja di bengkel. Rick cipta peranan dan peraturan sendiri, lalu dia sendiri langgar. Dia tahu ini permainan, tapi tanpanya semua akan hancur. Suatu hari, Rick mendengar desiran di belakang rak. Dia menjumpai seekor kumbang hitam besar. Dia mengambilnya di tangan, lalu meletakkannya dalam balang kaca. Rick menamakannya Tombo. Sejak itu, Tombo tinggal di ambang tingkap. Dia mendapat serbuk roti dan jadual makan sendiri. Rick berbual dengannya, berkongsi fikiran. Dia bercerita buku apa yang dibaca. Dia tidak tahan berdiam diri lagi. Dia perlukan pendengar, walau hanya seekor serangga. Kadang-kadang dia melukis kartun untuk Tombo. Dalam kartun itu, Tombo menyelamatkan planet dari kesepian. Ini bodoh, tapi tiada cara lain untuk terus hidup. Lama-kelamaan, Rick mula mendengar apa yang tiada. Mulanya hanya desiran, kemudian suara-suara. Dia rasa seperti ada yang memanggil namanya. Rick berjalan di rumah kosong, memanggil teman ayalan. Seolah-olah ada yang akan menjawab. Kadang-kadang dia melihat pergerakan di luar, dia keluar. Namun hanya ada angin di sana. Dia tidak lagi merasakan pelik, manekin bergerak saat dia tidur. Dia tahu itu tidak benar. Namun, dia perasan salah satu manekin kini lebih dekat ke katil daripada semalam. Suatu pagi, Rick memutar radio usang, seketika suara kedengaran. Dalam hingar-bingar, suara wanita itu berkata, "Saya Sandy." Di Australia. Suara itu cemas, namun hidup. Rick terkesima, suara itu lesap segera. Rick lama terpaku di depan radio, tak bergerak. Dia tak pasti ilusi atau nyata. Namun, fikiran itu terus menghantui. Dia keluarkan peta lama, rancang laluan. Dia baiki kapal layar usang. Enjin diperiksa, kanister diisi, air dan ubat dikumpul. Tombo dibungkus dalam balang, makanan berminggu disiapkan. Dia tak tahu akan temui Australia, ada sesiapa atau tersesat di lautan. Tiada lagi makna hidup baginya. Dia berlayar menjelang fajar. Perlahan, tanpa muzik, tanpa perpisahan. Dia menuju ke arah mungkin ada kehidupan. Hari ini, dia cukup berani melangkah. Sokong dia dengan melanggan saluran.